CJ nikah. CJ nikah ada tapi tak tahu duduk kat kampung je. Dia kopi Dah dia. lama sebab tak buat kad itu. Tak buat kad pun. Sebab saya sebenarnya skizo, saya sakit OKU. Jadi saya tersakit, saya tak ingat. Apa? Nafas serai. Apa cerai? Tapi tak. Lapas cik tak ingat? Tak ingat. Lepas tu Kita tak ada lafaz kali ni lah. Lepas tu Tak lapas bagi mahkamah tu mungkin kita tengok CJ ni orang tak lebih kita. Lepas tu? Ni kita tengok ni CJ ke apa ni kata. CJ nikah tu? CJ nikah CJ cerah. Dia cerah lepas tu? Tak, ke mahkamah ni. Jadi kita tak ingat. Lepas tu nak buatkan? Kita email ke sebab dalam report polis isteri kita tu masih isteri. Jadi kita was-was lah. Kita email ke Jahit. Lepas tu Jahit suruh email balik ke di bawah bidang kuasa undang-undang Mahkamah Syariah. Justru itu tuan disaran untuk merujuk ke Mahkamah. Tu saya mari ni. Jadi nak ngesah lepas tu nak lapas ni lah. Tak tahu tarikh apa semua tu. Lapas gana. Tak apa tu waktu saya tak tahu tu. Lepas tu nak ngesah gana dah tak tahu. Sebab saya call dia di Kena buat isteri lah. Isteri mana duduk? di Dasar Pandai. Saya jaga jumpa dia dari memang tahun satu kali saya berhubung dia pun tak ada Buat tak boleh cik kena apa yang kita dapat. Kita tak silap faham kalau kita nak balik baik ke apa semua. Ya lah, kena tanya dia lah. Kalau rujuk gitu semua mahkamah ni pengasas lapas dia panggil. Lepas tu pengasas daripada Jabatan Jahit tu. Ya, kena ada lah lapas tegas. Nak tahu kan kalau dengan Jahit tu. Tak boleh, kita buat permohonan dulu. Nak buat permohonan dulu. Lepas tu boleh buat permohonan ni. Yelah, kita buat permohonan ni kena ada lapas bila apa semua tu. Sebab saya atas email pertanyaan tentang perjalanan ketika hilang ingatan. Sebab saya tak boleh nak buat apa. Saya tak sedar diri. Saya skizo. Ni saya dia. Orang ambil air putih. Yalah, tahu lah. Tapi kita lah. Cik nak buatkan. Cik tak tahu ke apa. Sebab dalam apa boleh ke. Dia lah suruh dia buat. Suruh isteri tu mari buat. Suruh isteri main buat. Mari. Dia tahu lah. Kita tahu lah. Betul lah. Tu pergi balik.